Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Noraini binti Abdul Latif. Pada hari ini, saya akan membentangkan kritikan sastra terhadap novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan. Novel ini merupakan sebuah karya yang menyentuh tentang kehidupan seorang wanita yang berhadapan dengan pelbagai konflik emosi, cabaran hidup serta pencarian makna sebenar kebahagiaan. Secara keseluruhannya, karya ini bukan sekadar sebuah cerita yang biasa, tetapi merupakan sebuah karya yang syarat dengan nilai keagamaan, nilai kemanusiaan dan juga pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Dalam pembentangan kali ini, saya akan menguraikan sinopsis jalan cerita, latar belakang watak utama serta membuat kritikan berdasarkan aspek sanjungan, teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan penilaian terhadap novel ini. Novel Hatimu Aisyah mengisahkan sebuah perjalanan hidup seorang wanita bernama Aisyah yang melalui pelbagai cabaran dalam kehidupannya, khususnya dalam aspek percintaan dan kepercayaan terhadap orang lain. Pada permulaan cerita, Aisyah digambarkan sebagai seorang wanita yang lembut, penyayang dan mempunyai harapan yang tinggi terhadap kehidupan. Dia percaya bahawa kebahagiaan boleh dicapai melalui hubungan yang jujur dan penuh kasih sayang. Namun begitu, harapan tersebut mula goyah apabila Aisyah berhadapan dengan konflik percintaan yang tidak seperti diimpikan. Dia mengalami kekecewaan apabila hubungan yang dibina tidak berjalan dengan baik. Perasaan kecewa dan sedih ini memberikan kesan yang mendalam terhadap dirinya sehingga dia mula mempersoalkan makna kebahagiaan dan tujuan hidupnya. Dalam perkembangan cerita, Aisyah tidak terus tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, dia mula mencari kekuatan dalam dirinya sendiri dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Proses ini tidak berlaku secara serta-merta, tetapi melalui perjalanan yang panjang dan penuh dengan ujian. Aisyah belajar menerima takdir dengan hati yang terbuka dan menjadikan setiap ujian sebagai satu peluang untuk memperbaiki diri. Pada bahagian klimaks, Aisyah berhadapan dengan satu keputusan yang sangat sukar yang memerlukan pengorbanan yang besar. Dalam situasi ini, dia menunjukkan kematangan dan kekuatan dalaman yang luar biasa. Akhir cerita memperlihatkan bahawa Aisyah berjaya menemui ketenangan dalam dirinya setelah melalui pelbagai ujian kehidupan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang latar belakang watak utama novel Hatimu Aisyah, iaitu Aisyah. Watak utama dalam novel ini ialah Aisyah. Aisyah digambarkan sebagai seorang wanita yang mempunyai sifat lembut, penyabar dan penuh dengan kasih sayang. Pada peringkat awal cerita, dia dilihat sebagai seorang yang mudah mempercayai orang lain dan sangat bergantung kepada perasaan. Namun begitu, sifat tersebut menyebabkan dia mudah terluka apabila berhadapan dengan konflik dalam hubungan. Dari sudut psikologi, Aisyah mengalami konflik dalaman yang melibatkan pertentangan antara perasaan, akal fikiran dan juga keimanan. Hal ini menjadikan wataknya lebih kompleks dan realistik. Seiring perkembangan cerita, Aisyah mengalami perubahan yang sangat ketara. Dia menjadi lebih matang, lebih kuat dan lebih berdikari. Pengalaman pahit yang dilaluinya telah membentuk dirinya menjadi seorang individu yang lebih tabah dalam menghadapi cabaran hidup. Aisyah juga boleh dianggap sebagai simbol kekuatan wanita dalam menghadapi ujian kehidupan. Walaupun diuji dengan pelbagai kesukaran, dia tidak mudah menyerah kalah. Sebaliknya, terus berusaha untuk bangkit dan memperbaiki diri. Seterusnya, kita akan beralih kepada aspek kritikan sanjungan.
Dari sudut sanjungan, novel Hatimu Aisyah ini sememangnya wajar diberikan pujian yang tinggi kerana keupayaannya menyampaikan mesej yang sangat dalam, khususnya berkaitan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup serta kepentingan keimanan dalam diri seseorang individu. Penulis berjaya memperlihatkan bahawa setiap ujian yang dilalui oleh manusia bukanlah suatu perkara yang sia-sia. Sebaliknya, mengandungi hikmah tersendiri yang mampu membentuk kekuatan dalaman seseorang. Melalui perjalanan hidup Aisyah, pembaca dapat melihat bagaimana kesedihan dan kekecewaan yang dialaminya akhirnya menjadi titik perubahan ke arah kematangan diri. Selain itu, kekuatan utama novel ini juga terletak pada gaya bahasa yang digunakan oleh penulis Surina Hassan yang menggunakan bahasa yang indah, lembut dan berpuitis, namun masih mampu menyampaikan makna yang jelas dan mendalam. Keindahan bahasa bukan sekadar hiasan, tetapi berfungsi untuk menguatkan emosi dalam penceritaan. Setiap ayat seolah-olah disusun dengan penuh teliti dan mempunyai jiwa sehingga mampu meninggalkan kesan yang mendalam terhadap hati pembaca. Dalam banyak keadaan, pembaca bukan sahaja memahami cerita, malah turut merasa apa yang dirasai oleh watak utama. Di samping itu juga, penulis juga menunjukkan keupayaan yang tinggi dalam menghidupkan watak Aisyah sebagai watak utama. Aisyah tidak digambarkan sebagai watak yang sempurna, tetapi sebagai manusia biasa yang mempunyai kelemahan dan kekuatan tersendiri. Hal ini menjadikan watak tersebut lebih realistik dan mudah didekati oleh pembaca. Pembaca dapat merasai kesedihan, kekecewaan, kekeliruan serta harapan yang dialami oleh Aisyah sepanjang perjalanan hidupnya. Keadaan ini secara tidak langsung mewujudkan satu emosi yang kuat antara pembaca dengan watak utama. Tambahan pula, kejayaan penulis dalam membina perkembangan watak Aisyah dari seorang yang rapuh kepada yang lebih kuat dan matang juga merupakan satu kelebihan yang sangat ketara dalam novel ini. Perubahan ini tidak berlaku secara mendadak, sebaliknya digambarkan secara berperingkat menjadikan ianya lebih logik dan meyakinkan. Pembaca dapat melihat proses pembentukan jati diri Aisyah yang akhirnya menjadikan dia seorang wanita yang tabah dan berpegang teguh kepada nilai kehidupan. Secara keseluruhannya, kekuatan mesej, keindahan bahasa serta keberkesanan pembinaan watak menjadikan novel Hatimu Aisyah sebuah karya yang bukan sahaja menarik untuk dibaca, tetapi mampu memberi kesan yang mendalam kepada jiwa pembaca. Walaupun novel Hatimu Aisyah ini mempunyai pelbagai kelebihan yang ketara dari segi mesej dan gaya bahasa, namun terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh ditegur bagi tujuan penambahbaikan. Teguran ini bukanlah untuk merendahkan nilai karya, sebaliknya sebagai satu bentuk penilaian yang seimbang dalam melihat kekuatan dan kekurangan sesebuah karya sastera. Antara kelemahan yang dapat diperhatikan ialah dari segi tempo penceritaan yang agak perlahan pada bahagian-bahagian tertentu. Terdapat beberapa bahagian yang terlalu panjang dalam menggambarkan emosi watak, terutamanya kesedihan dan konflik dalaman Aisyah. Walaupun huraian emosi ini penting untuk memperlihatkan kedalaman watak, namun jika ia terlalu berulang dan terlalu panjang, ia boleh menyebabkan pembaca berasa jemu dan hilang fokus terhadap perkembangan cerita. Keadaan ini secara tidak langsung boleh mencecaskan kelancaran pembacaan serta mengurangkan daya tarikan novel tersebut. Selain itu, terdapat juga kelemahan dari segi perkembangan konflik dalam cerita. Sesetengah konflik yang diketengahkan dilihat kurang dihuraikan secara mendalam dan tidak diberikan ruang yang secukupnya
untuk berkembang. Hal ini menyebabkan penyelesaian konflik tersebut terlihat agak tergesa-gesa dan kurang memberi impak yang dalam kepada pembaca. Sepatutnya, konflik yang kuat perlu dibina secara berperingkat agar dapat menimbulkan unsur ketegangan dan emosi yang lebih berkesan sebelum mencapai penyelesaian. Di samping itu juga, penggunaan bahasa yang terlalu puitis dalam sesetengah bahagian juga boleh menjadi satu kekangan kepada pembaca, khususnya bagi golongan yang kurang biasa dengan gaya bahasa sastra yang tinggi. Walaupun keindahan bahasa merupakan salah satu kekuatan utama novel ini, namun penggunaan bahasa yang terlalu kompleks atau terlalu syarat dengan unsur metafora yang boleh menyukarkan pemahaman pembaca terhadap maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam hal ini, keseimbangan antara keindahan bahasa dan kejelasan makna amat penting agar mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Secara keseluruhannya, kelemahan-kelemahan ini tidak menjejaskan sepenuhnya kualiti novel. Tetapi, jika dibaiki, ia berpotensi menjadikan karya ini lebih mantap dan lebih mudah dihayati oleh pelbagai lapisan pembaca. Bagi tujuan penambahbaikan, terdapat beberapa saranan yang boleh dikemukakan bagi memperkukuhkan lagi kualiti novel Hatimu Aisyah ini. Saranan-saranan ini bukanlah bertujuan untuk mengkritik secara negatif, tetapi lebih kepada usaha melihat bagaimana karya ini diperkembangkan agar menjadi lebih mantap dan berkesan kepada pembaca. Antara saranan utama ialah penulis boleh mengimbangi penggunaan bahasa puitis dengan bahasa yang lebih mudah dan jelas. Walaupun gaya bahasa yang indah merupakan kekuatan utama dalam karya ini, namun penggunaan bahasa yang terlalu tinggi atau terlalu kompleks dengan unsur kritis dalam sesetengah bahagian boleh menyukarkan pemahaman pembaca. Oleh itu, keseimbangan antara keindahan bahasa dan kejelasan makna amat penting supaya mesej ini disampaikan dapat difahami dengan lebih mudah oleh pelbagai lapisan pembaca, termasuklah golongan remaja dan pembaca umum. Selain itu juga, penulis boleh mengembangkan konflik dalam cerita dengan lebih mendalam dan terperinci. Setiap konflik yang diketengahkan seharusnya diberi ruang yang mencukupi untuk berkembang secara berperingkat agar pembaca dapat merasai ketegangan dan emosi yang lebih kuat. Dengan pengembangan konflik yang menyeluruh, pembaca bukan sahaja dapat memahami situasi yang dialami oleh watak, malah turut dapat menyelami perasaan dan dilema yang dihadapi oleh mereka dengan lebih mendalam. Di samping itu, penulis juga disarankan untuk memperkemaskan struktur plot dengan mengurangkan bahagian-bahagian yang terlalu panjang atau berulang, khususnya dalam huraian emosi. Walaupun perincian emosi itu penting dalam membina kekuatan watak tersebut, namun pengulangan yang berlebihan boleh menjejaskan kelancaran penceritaan. Oleh itu, penstrukturan plot yang lebih seimbang dan tersusun dapat menjadikan jalan cerita lebih dinamik, menarik dan tidak membosankan. Tambahan pula, penulis boleh mempertimbangkan untuk mempelbagaikan teknik penceritaan seperti penggunaan dialog yang lebih hidup atau situasi yang lebih dramatik bagi meningkatkan daya tarikan novel. Kepelbagaian ini dapat membantu mengekalkan minat pembaca sepanjang pembacaan dan menjadikan pengalaman membaca lebih menarik. Secara keseluruhannya,
Dengan beberapa penambahbaikan dari segi bahasa, pengembangan konflik dan struktur plot, novel Hatimu Aisyah berpotensi untuk menjadi sebuah karya yang lebih kukuh, lebih menyentuh emosi dan lebih mudah dihayati oleh pelbagai golongan pembaca. Dari sudut pendekatan sastra, novel ini menonjolkan penggunaan gabungan pendekatan realisme dan keagamaan yang saling melengkapi untuk membentuk naratif yang bermakna dan mendalam. Pendekatan realisme dapat dilihat dengan jelas melalui cara penulis menggambarkan kehidupan watak-wataknya yang sangat dekat dengan realiti masyarakat. Setiap watak, khususnya Aisyah, ditampilkan dengan sifat-sifat yang realistik seperti kelemahan, ketakutan, keinginan serta kecekalan yang mereka miliki dalam menempuh cabaran hidup. Konflik yang berlaku dalam novel ini juga mencerminkan pengalaman yang sebenar yang sering dialami oleh manusia seperti kekecewaan dalam hubungan, pergolakan emosi, tekanan sosial, perbezaan pendapat dengan ahli keluarga serta cabaran menghadapi tanggungjawab hidup. Gambaran sedemikian menjadikan pembaca dapat merasai, memahami, malah kadang-kala bersimpati dengan pengalaman watak sekaligus menimbulkan rasa penghayatan yang lebih mendalam terhadap setiap episod cerita. Selain daripada pendekatan realisme, pendekatan keagamaan turut menonjol sebagai elemen yang sangat penting dalam membentuk perjalanan hidup dan perwatakan watak utama. Nilai-nilai Islam diterapkan dengan teliti melalui sikap, tindakan dan keputusan Aisyah dalam menghadapi pelbagai ujian hidup. Aisyah menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dan sumber kekuatan yang membimbingnya untuk bersabar, tabah dan sentiasa berpegang pada prinsip moral walaupun berhadapan dengan situasi yang sukar dan menggugat emosi. Pendekatan ini menekankan bahawa agama bukan sahaja sebagai panduan ibadah tetapi juga sebagai alat untuk membentuk akhlak, membimbing pengambilan keputusan dan menyalurkan nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian kita. Dengan cara ini, novel tersebut tidak hanya berperanan sebagai medium hiburan semata-mata, tetapi turut menjadi sumber pendidikan moral, spiritual dan sosial yang memberi pengajaran serta teladan yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian pembaca. Tambahan pula, gabungan pendekatan realisme dan keagamaan dalam novel ini mencipta keseimbangan yang unik antara dunia nyata dan dimensi nilai spiritual. Realisme memberikan asas konkret kepada pengalaman watak yang dekat dengan pembaca, manakala pendekatan keagamaan menambahkan dimensi refleksi dan penghayatan diri. Pembaca bukan sahaja diajak untuk menyelami konflik dan cabaran watak, tetapi juga untuk merenung dan menilai kehidupan mereka sendiri dari perspektif moral dan rohani. Misalnya, setiap dilema yang dialami oleh Aisyah membangkitkan persoalan tentang pengorbanan, kesabaran, keimanan, sekaligus mengingatkan pembaca tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan nilai yang luhur dalam mengalami setiap cabaran. Secara keseluruhannya, pendekatan realisme dan keagamaan yang digabungkan dalam novel ini menjadikan karya ini bukan sahaja relevan dengan konteks masyarakat semasa, tetapi juga kaya dengan pengajaran dan inspirasi. Realisme memberikan kredibiliti dan kesan emosi yang nyata, manakala elemen keagamaan menambah dimensi pendidikan, motivasi dan spiritual yang sangat mendalam. Gabungan kedua-dua pendekatan ini membolehkan pembaca bukan sahaja menikmati penceritaan yang menarik, tetapi juga mengambil iktibar tentang ketabahan, kesabaran serta kecekalan hidup. Juga memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat dijadikan sebagai panduan
untuk menempuh ujian hidup dengan penuh hikmah dan kesedaran diri. Dengan itu, novel ini bukan sahaja sekadar karya sastera untuk hiburan semata, tetapi juga sebuah medium yang membentuk minda, akhlak dan rohani pembaca dengan cara yang halus, penuh makna dan memberi impak yang berpanjangan. Dari sudut penganalisisan sastera, tema utama novel ini menekankan ketabahan dalam menghadapi pelbagai ujian hidup yang seringkali tidak dijangka. Tema ini bukan sahaja dapat dilihat melalui perjalanan hidup watak utama Aisyah, tetapi juga disokong melalui beberapa persoalan penting yang dibangkitkan dalam cerita, termasuk konflik perasaan yang kompleks, pengorbanan dalam hubungan, serta pencarian makna dan tujuan hidup yang sebenar. Melalui pengalaman watak-watak ini, pembaca dapat merasai cabaran emosi, tekanan sosial serta dilema yang memerlukan kekuatan mental dan rohani untuk diharungi. Dari segi plot, cerita ini disusun secara kronologi yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Susunan ini membolehkan pembaca mengikut perkembangan watak dan konflik dengan lebih teratur. Meskipun dari segi teknik penceritaan, novel ini boleh dianggapkan kurang variasi kerana penulis mengekalkan gaya naratif yang linear tanpa banyak penggunaan flashback atau teknik penceritaan alternatif. Walau bagaimanapun, ketiadaan variasi ini tidak menjejaskan kefahaman pembaca, malah memberikan kejelasan dalam menyampaikan mesej dan pengajaran yang terkandung dalam novel ini. Watak utama Aisyah pula dapat dianalisis sebagai simbol kekuatan wanita yang tabah, berani dan tidak mudah menyerah kalak walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup yang mencabar, baik dari segi emosi maupun fizikal. Karakter Aisyah mencerminkan kecekalan hati, kesabaran dalam menghadapi dugaan serta kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang sukar, menjadikannya teladan yang memberi inspirasi kepada pembaca, khususnya golongan wanita. Selain itu juga, latar tempat dan masa dalam novel ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menghidupkan suasana cerita. Penerangan tentang lokasi-lokasi tertentu dan situasi waktu tertentu bukan sahaja membantu pembaca membayangkan persekitaran watak, tetapi juga menambah dimensi realisme dalam naratif. Latar ini seharusnya membolehkan pembaca memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi tindakan dan keputusan watak, sekaligus memberikan kesan emosi yang lebih mendalam dengan gabungan tema yang kukuh, watak yang inspiratif, plot yang tersusun serta latar yang jelas. Novel ini berjaya menyampaikan mesej tentang ketabahan dan kecekalan manusia dalam menghadapi ujian hidup dengan cara yang menarik dan juga bermakna. Secara keseluruhannya, novel Hatimu Aisyah boleh dinilai sebagai sebuah karya sastera yang berkualiti tinggi, bukan sahaja dari segi mesej yang disampaikan, tetapi juga melalui penggunaan bahasa yang indah, tersusun dan berkesan dalam menyampaikan emosi serta perasaan watak-watak. Penulis berjaya mengekalkan keseimbangan antara naratif yang menarik dan nilai-nilai moral yang mendalam, menjadikan pembaca bukan sahaja terhibur, tetapi turut diajak untuk merenung serta mengambil pengajaran daripada setiap situasi yang dihadapi oleh watak-watak dalam novel ini. Walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti kekurangan variasi dalam teknik penceritaan atau penyusunan plot yang linear, kelemahan ini tidak mengurangkan kesan keseluruhan karya dalam menyentuh emosi pembaca. Malah, keaslian watak konflik yang dekat dengan realiti serta penghayatan nilai agama dan moral menjadikan novel ini tetap meninggalkan impak yang sangat mendalam kepada pembaca.
Selain itu, novel Hatimu Aisyah sesuai dibaca oleh pelbagai lapisan masyarakat kerana nilai-nilai yang diketengahkan adalah universal, relevan dengan pengalaman hidup manusia yang mampu diaplikasikan dalam pelbagai konteks kehidupan seharian. Tema-tema seperti ketabahan, menghadapi dugaan, kesabaran dalam hubungan, pengorbanan serta pencarian makna hidup memberikan pengajaran yang boleh difahami dan dihayati oleh pembaca dari pelbagai peringkat umur. Latar belakang sosial dan pengalaman hidup. Novel ini bukan sahaja mendidik pembaca tentang kepentingan nilai moral dan spiritual, tetapi juga mengajak mereka untuk merenung diri, menilai tindakan sendiri dan mengambil iktibar daripada pengalaman watak-watak yang digambarkan dengan penuh realisme dan kejujuran. Tambahan pula, penggunaan bahasa yang puitis dan tersusun dengan baik dalam novel ini menambahkan keindahan naratif sekaligus memudahkan pembaca menyelami emosi watak. Setiap ayat dan dialog watak dipilih dengan teliti, bukan sahaja untuk menyampaikan cerita tetapi juga untuk menekankan mesej moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, novel Hatimu Aisyah berjaya menonjol sebagai sebuah karya yang bukan sahaja menghiburkan tetapi memberi kesan mendalam, inspirasi dan pengajaran yang boleh diambil iktibar oleh sesiapa sahaja yang membacanya. Oleh itu, dari sudut penilaian keseluruhan, novel ini dianggap sebagai sebuah karya sastera yang berkesan, relevan dan bernilai tinggi yang wajar dijadikan bahan bacaan untuk masyarakat umum, terutamanya bagi mereka yang menghargai nilai moral, keagamaan dan pengalaman hidup yang dapat dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran serta liku-liku kehidupan. Sebagai kesimpulan, novel Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan merupakan sebuah karya sastera yang syarat dengan nilai kehidupan dan penuh dengan emosi yang mendalam. Melalui perjalanan hidup watak utamanya, Aisyah, novel ini mengajar pembaca bahawa setiap ujian dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan bukan sekadar rintangan tetapi merupakan satu proses yang mampu mematangkan diri, membentuk kekuatan dalaman serta mengasah kecekalan dan ketabahan seseorang. Penulis berjaya menonjolkan bagaimana pengalaman hidup yang penuh dugaan boleh menjadi medium pembelajaran dan refleksi diri di samping menekankan kepentingan kesabaran pengorbanan dan nilai-nilai keagamaan dalam membimbing tindakan dan keputusan manusia. Kritikan yang diberikan terhadap novel ini menunjukkan bahawa setiap karya sastera mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Beberapa kelemahan seperti kekurangan variasi dalam teknik penceritaan atau plot yang linear tidak menjejaskan keseluruhan nilai novel ini. Malah, kelebihan novel ini termasuk watak yang kuat dan realistik, penceritaan yang mudah difahami tetapi bermakna serta penghayatan nilai moral dan keagamaan menjadikan karya ini berjaya menyampaikan mesej yang ingin diketengahkan oleh penulis dengan cara yang jelas, berkesan dan mampu menyentuh hati pembaca. Selain daripada itu juga, Hatimu Aisyah membuktikan bahawa karya sastera yang baik bukan sahaja berfungsi sebagai medium hiburan semata tetapi juga sebagai alat pendidikan moral, spiritual dan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini adalah universal dan relevan dengan kehidupan manusia dari pelbagai lapisan masyarakat, membolehkan pembaca mengambil pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan.